Okey, Assalamualaikum geng. Tadi burung mabuk kita tapau tadi tu. Burung tu orang dah beli dah. Member kita dalam grup beli jat-jat. Tak ada nak belah burung tu. Burung tu pun ada gelang kaki tu. Mungkin burung orang terlepas ataupun burung orang lepas. Rezeki dah. Kita tolak burung tu. Teri baru minggu depan kita tak lain. Hari ni dia santai, ada hasil. Okay, nanti kita buat video lain minggu depan kot. Lah kita duk train burung baru ni, banyak burung baru. Di Mak Jun kita tak buat je tau. Mak Jun kita buat untuk member-member lah. Ada orang tanya kita buat untuk member-member rapat kan. Kak Lin pandai-pandai beli tu kat beg kuning dah. Okay lah. Kat saya ada mabuk aja ni, mabuk suara kocak saya kok. Tapi bukan burung saya, burung member dah. Dia adalah 500 kot. Burung tu burung galak sangat. Lepas tu anak mabuk putih tu lah, mabuk harimau bawah tu. Cuma yang ni dia dah kacuk. Kita dah kacuk dengan darah kampung. Tak tahu anak ni suara apa. Yang ni kira anak pertama kali. Best mula. Kalau orang nak beli, kita nak jual. Kalau orang tak mau beli, kita simpan. Okay, jumpa minggu depan. Rancak lah. Hari ni tapau. Orang panggil apa? Tapau apa? Kalau tapau burung lain tu, jackpot kita punya tu, dia game tu tapau apa? Tapau misteri. Kita tapau misteri 2 hari ni. Mabuk sekok. Teri main belakang rumah. Okay, bye.